Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah kena. Sebelum ni aku biasa tengok video orang je guys. So aku dah kena. So kena aku ni masalah backpack ni. Aku tak tahu kau boleh dengar ke tak. Cuba lah. Dengar tak guys? Dia bising lah guys. Dia bising-bising. Bila kau bawa motor kan, dia akan bergegar. Dia bising lah. So kita cuba servis dulu. So sebelum kita buka, kita memerlukan 12. Betul tak 12? 12. Betul tak? Oh, 12. Dengan katanya 8. 8. Betul tak? 8. Nombor 8. Uish, betul lah guys. 8 aku pegang. So kat sini. 8 kat sini. 12. 12. So barang yang diperlukan adalah, so korang perlukan grease. Grease untuk kaliper lah. So korang perlukan pencuci dia. Pencuci dia ni kan, boleh guna untuk getah lah. Boleh untuk getah. So mari kita buat dia. Kita buat dia. Bukan dia buat kita. Kita buat dia. So mari. Jadinya kita buka dulu sepanjang 12. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Alhamdulillah. Tak adalah keras sangat. Ingat keras. Yo. Okay. So kita buka sel 8. 8. Oh, tak ada keras. Aku mengharapkan dia keras lah guys. Sebab first time buka So keras juga guys. So memang kena pakai spana ni lah. Apalah tangan tak lepas. So mileage motor aku ni dah 30,000 guys. 30,000. Aku dah kena dah. Dia bising lah bila bawa tu. Nak lagi bila korang ni guys. Kalau korang kena apa? Bila korang bawa, korang tekan brake kan. Dia lagi bunyi kuat. Dia bunyi macam benda yang, cuba kalau korang tepuk tangan kan. Dia bunyi macam tu, bunyi macam tepuk tangan. Tapi antara brake pad dengan brake pad macam tu lah bunyi dia. Dia bunyi kelepak-kelepak. Gedebung, kelepak, gedebung. Macam tu lah guys. Macam bunyi orang kahwin lah. So macam ni lah kejadian dia. Kan? Kita dah bawa keluar dah. Lepas tu pusing dia. Ada elok pusing, janganlah ganas-ganas. Macam ni, kalau korang tengok ni, dia macam longgar. Longgar. Boleh nampak ni, boleh naik atas tu nampak. Ya boleh turun tolak-tolak guys. Nanti kita cuba ketatkan dia balik. Kita kepak dia punya pin bawah ni. Dia ada pin dia ni, kita cuba kepakkan dia. So yang pertama kan, ni pun nak kena buka juga ni. Okay, keras guys. Keras. Bila keras, korang pasang balik kaliper korang ni. Silap lah, aku tak longgarkan dia punya apa, nut ni dulu. Patut kena longgarkan ni dulu. So masukkan dulu ni. Bagi dia pegang je guys, nak buka ni. Buka ni. Ya. Ni keras lah. So korang dah lalu cabutkan ni. Ni. So ni buka balik. Okay, tarik keluar.
So jadinya dia dah boleh tertanggal dah. Macam tu guys, nampak tak? Boleh nampak ke? Tu. Jadinya beginilah keadaan ni guys. So brake pad aku ni tebal lagi. Kan? Tebal lagi. So aku nak cabut slow ni. Dia macam tu guys. Cabut slow macam ni. Ni. So kita nak yang inilah. So yang ni pun kita nak cabut juga ni. Yang pertama sekali brake pad ni. Brake pad ni kan tadi aku cakap dia macam goyang-goyang kan. Dia macam goyang-goyang. Kalau kau nampak ni goyang-goyang ni. Ni pin dia. Kalau kau boleh tengok ni pun dah sengit nampak. Pin ni macam ke bawah sikit, pin ni macam ke atas. Kan? Pin ni nanti kita kepak bagi sama. Macam ni sama rata ni. Yang bawah ni. Ni pin ni. Nampak kan? Besi nipis ni. Yang atas ni. Yang atas ni aku nak kena kepak dia sikit. Bagi dia turun bawah sikit ni. Boleh nampak sengit sikit nampak. Kan? Ni turun banyak. Ni macam tak turun. So, ni batang sub ni nanti kita nak cuci ni. Cuci nanti kita greasekan balik ni. Batang ni. Batang sub aku panggil. Batang lah. So, inilah rupa dia. Waktu melawat telah tamat. So, kita cabutlah brake pad ni. Cabut sini. Cabut sini. Tebal lagi. Boleh pakai lagi lah. So yang pink ni, so kita akan cuci dia. So yang pertama aku pakai inilah. Aku nak buang sisa-sisa grease yang lama. Cuba buang dulu lah kalau ada. Adalah sikit. Ada sikit lah guys. Alam-alam kan nak cuci. Kan? Korek betul-betul lah grease lama ni. Nanti kita isi grease baru. Banyak ni je guys. Nampak? So yang ini pun sama juga. Tarik macam tu je lah guys. Jangan kuat-kuat tau. So kita tengok apa ada. Ada lagi grease dia. Aku rasa yang bunyi teruk sangat tu sebab brake pad lah guys. Brake pad dia tu. Yang pin tu yang aku cakap aku nak. Ni pin ni. Yang pin ni yang aku cakap aku nak adjust. Aku rasa bunyi tu lah. Tapi kita lalang nak buka ni. Kan. Cuci lah. Dia main alang-alang. Alang-alang ni. Nak buka ni lah. Ketat dah guys. Boleh lah. Semua nak menunjuk. Nak buka ni pun nak menunjuk. So aku pakai brand ini. Yang pertama, kita akan spray ni. Spray manja-manja. Tengok ada apa yang turun. Ada. Ada macam keladak-keladak guys. Boleh nampak keladak. Hitam. Nampak macam keladak-keladak. Macam keladak-keladak. Patutnya aku patut kena ambil ni lah. Ambil bekas lah. So kita spray dalam ni. Katanya dia selamat untuk apa? Untuk getah toyo ni. Katanya selamat. Aku harap dia selamat lah ya.
1, 2, 3. Okay. Alang-alang dah buka kan. Main alang-alang dah buka. Kita spray lah sini sekali. Sebab sini kan untuk brake pad duduk. So sini jauh lah pula. Sekejap. Pusing. Ya. Kita spray kat batang ni pula. Nampak ni. So kita lap pakai kain. Okay. So kita lap pakai kain lah. So ada sikit-sikit lah dia punya apa, kerak-kerak dia tu. Kita gosok pakai pisau. Ini tekan kuat sangat guys. Tekan apa manja-manja je. Nak buang. Boleh nampak ke guys? Tak nampak je. Nampak tak? Buang. Ni pakai kertas pasir pula guys. So dah tu kita spray sekali lagi. Okay. So kita beralih. Dia jumpa bekas lah. So kita beralih di sini. So yang mana dah spray kita isi kat sini. Okay. So brake pad ni alang-alang sembuh lah sekali. Baru handsome. So yang ini pun alang-alang spray je lah guys. So benda pun dah kering lah guys. Dah kering. Nampak ini lubang kan? Ini lubang. Nampak ini grease kaliper grease lah. So kita sumbat di dalam ni. Nampak? Macam aku sebab ni motor aku sumbat banyak sikit lah. So yang ni pula kan, sebab motor sendiri jangan kedekut. Ni nampak tak tahu ni. Sampai tertutup lubang guys, sumbat ni. So ni memang hitam lah. Dia memang bukan tak boleh nak kilat. Dia tak ada apa orang cakap apa, tak ada kerak-kerak dia, tak ada. So sumbat. So jangan lupa rapatkan balik getah ni. Dia ada longkang kat sini. Dia macam tu guys. Nampak? Longkang tu. So ini nanti, so macam dia lah rupa dia. Lupalah aku nak kepak dia punya ni lah, besi lah. Plate dia. Ni. So yang ni tadi, aku punya brake pad tadi longgar kan. Macam longgar kan. Ini korang just umpil je. Jatuh, sorry. Sekejap, sendang kaki. Nampak tak ini?
pegang ni tangan, ni kau umpil sikit. Umpil sikit. Boleh nampak tak? Ke tak boleh nampak? Sikit lagi lah. So ni alam-alam pun kita buat sekali. Ni pun kita umpil tak? So ini okey ni. Nampak ni tinggi. Yang ni okey. Yang ni okey. Dari tinggi ni pun okey. Nampak? Yang ni ya. So mari kita pasang. Yang pink ni tadi kan, pink macam ni, kalau susah kau umpil macam tu, kau pakai plier. Ni pakai plier ni kau ngepak dia macam tu. So nampak tu, nampak. So pasang dia balik. Besar dah gap dia. Tu dia. Kan? Ni pun sama. Gap dia besar. So ni lah kita pasang. So pasang balik macam biasa bracket. Macam mana korang buka tu macam tu lah korang pasang balik. Kan? Jangan kau pasang kau tanya orang lain pula. Ada orang macam tu. Pandai buka, tak pandai pasang. Benda dah tanya orang lain pula. Sebelum pasang tu kalau lupa ambil gambar tu. So beginilah keadaannya. Kan? Tengok. Adalah sikit goyang guys. Nak kena tarik lagi lah tu. Tapi dia goyang-goyang yang goyang ketat lah. Dia tak ada longgar sangat macam tu. Kalau goyang macam ni tak ada. Tapi kau pegang betul-betul kau tarik adalah goyang sikit. So itu adalah okey lah untuk aku, okey lah tu. So rupa dia beginilah. So yang kita isi green dekat lubang tadi, so kita masukkan. Betul. Tutup. Begitu. So getah kat sini, yang kat atas ni kau tolak bagi rapat. So begitulah kejadian ni guys. So skru ni tadi, yang kat sini pasang balik. So skru ni pun dah pasang kan. Betul kau punya kaliper ni kan, kau congkir sikit. Congkir biar ada gap untuk masukkan kau punya disk kan. Congkir macam ni kan, bagi ada gap comel, cantik macam tu. Tu korang sarung lah, apa lagi. Sarung. Macam ni, masuk. Alhamdulillah. So masukkan balik skru bowl kat atas. Skru kat atas, bowl kat atas. Gitulah guys. Pasang tu. Selepas pasang skru ni, korang kena ada spanner tau. Korang kena ada macam nut kat sini. Nut tu. Korang kena pegang pakai spanner. Ya guys. Ya, macam ni spanner ni. Silap. So tahan spanner belakang ni, terikat.
So ini pun sama. Ini pun sama. Belah tangan dulu, buat longgar sangat. Okay, dah ketat, pakai spanner. So, so nak 8. Size 8. Ni kat atas ni untuk kabel apa? Kabel brake ni. Oh, macam mana ni? Oh, macam tu. Tak apalah, kita test dulu bunyi goyang ke tak. Goyang tak? Oh, tak ada guys. Aku letak mic lah. Kan cakap aku nipu lah. Okay, tu mic lah guys. Ni mic. Kau ada beli mic kan? Ni mic lah. Kat sini lah. Okay, aku tadi goyang tadi bunyi kan ni. Try tak? Tak ada guys. Tak ada sobat, tak ada. Ni dulu kalau aku ketuk ni kan, dia bunyi ketak. Ni adalah sikit. Tapi ni yang tadi pertama ni tak bunyi. So itu saja. Itu saja perkongsian kita pada hari ini kan. Perkongsian kita. Aku nak buat depan belakang nanti. Depan tu pun aku nak servis juga. Servis macam ni juga, sama. Cuma nak isi grease je. Tapi yang bunyi kat belakang. Tapi depan tu alang-alang barang dah bawa. So kita buat sekali lah. So gunalah ini Toyo. Kenapa Toyo? Orang jangan guna ni. Ni murah tau, murah. Aku beli Toyo berapa? 4 botol. Dapat free 2 botol ni. Ni murah. Tapi dia jenis Marquis. Marquis dia teruk lah. Sampai aku guna untuk CVT aku menggelopah dia punya cat. Gila orang ni. Pakai yang ini. Ni dia katanya Toyo ni sesuai untuk dia punya getah sekali. Kan ada getah tadi kan. Dengan grease. Brand yang sama, kedai yang sama. So itu saja. So brake pad aku dah tak bunyi dah. Tak bunyi dah, alhamdulillah. Kalau aku tak buat ni, kalau aku bawa motor kan, ada bunyi kaliper. Pak kalau kau tekan brake. Lepas tu kalau aku bawa laju dia bunyi gegar. Bukan bunyi CVT, dia bunyi kat dia. Jadi benda tu serabut. So itu saja perkongsian aku. Silalah buatlah sendiri lah guys. Mudah saja. Tapi kalau dah tak tahu pegang spanner tu, tak boleh buat apalah, kena hantar kedai lah kan. Kalau tahu pegang spanner sikit-sikit, kau beli satu box macam ni kan. Ni brand dia. Ni untuk basikal ni sebenarnya. Dah ada besar dia 14. So paling kecil dia 5.5. Ni untuk basikal lah. Semua ada. So kau boleh service backpack sendiri. So itu saja. Assalamualaikum. Jumpa the next video.